sekarang saya bersama Marisa from 3 Cemerlang. Okay, so setakat ni makanan apa yang paling terlaris? Paling laris is probably mi sedap, penne pasta dengan roti sausage goreng yang tu. Okay, macam mana awak menarik perhatian pelajar untuk membeli barang daripada booth korang tu? Probably saya promote and then tarik customer macam tu sampai datang sini beli. Ya. Yeah. Baik, terima kasih. Thank you. Hai, sekarang saya bersama Daniel Ryan, kelas 4 Sigma. Okay, kenapa awak memilih untuk beli nachos tu? Kenapa saya pilih beli nachos ni sebab saya tengok nachos ni sangat menarik dan harga dia pun sangat berpatutan untuk nachos ni. Okay, bagi awak, harga untuk semua juara ni rasa berpatutan ke tak? Bagi saya berpatutan lah sebab ya, kita kan budak sekolah, so mana boleh bawa dia banyak. Hai, I'm back. Sekarang saya bersama Yasmin. I'm Hi, I'm back. Sekarang saya bersama Yasmin from 4 Beta. Okay, dekat booth korang hari ni ada jual apa je? Right now kita orang tengah jual nachos, cookies and samyang semua tu. Kau booth, okay? Okay, so macam mana booth korang menarik perhatian pelajar untuk membeli? Well, yesterday I did like a poster and I posted it on my class IG and I asked all my classmates to like repost it to boost it lah. Yeah, that's how. And then right now there's like 2 people tengah panggil semua orang datang to our booth. Yeah. Okay, thank you. Okay, thank you.